Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fa bishrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Jadi itulah ayat yang ke-247. Ayatnya panjang tapi sebenarnya kita dah banyak dah perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang kita dah belajar sebelum ini yang kita tidak ulang. Jadi hanya ada 6 mufradat baru sahaja yang ada dalam kalimah ini. Ya. Jadi kita lihat wa qala lahum nabiyyuhum, dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, nabi yuhum. Wa qala lahu, telah berkata kepada nabi mereka. Ini cerita sambungan daripada ayat yang lepas sebelum ini, iaitu Bani Israel waktu itu minta diberikan kepada mereka pemimpin kerana mereka nak berperang. Sebab nak berperang itu kena ada pemimpin, kena ada khalifah. Sebab itu kita tak boleh pergi ke mana Israel ke apa, tiba-tiba serang kat sana. Tak boleh. Kena ada pemerintah iaitu khalifah yang bagi arahan perang. Okey. Jadi bila mereka dah minta, maka Nabi itu, Nabi Samuel, dikatakan Nabi Samuel telah berdoa kepada Allah, bagi tahu kepada Allah, minta diberikan pemimpin kepada mereka. Dia dah ada dah Nabi pada waktu itu. Tapi kenapa Nabi itu tak jadi pemimpin? Kerana tidak semestinya seorang Nabi itu jadi pemimpin. Ada Nabi yang hanya mengajar saja dan ada Nabi yang menjadi pemimpin juga. Tetapi tak banyaklah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Muhammad itu Nabi dan pemimpin. Tapi banyak Nabi-Nabi lain itu dia bukan jadi pemimpin, tidak ada kerajaan. Jadi Nabi mereka berkata, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah ba'atha, melantik lakum bagi kalian Taluta malika. Malikan sebagai raja. Sebagai raja. Jadi yang pertama kita jumpa pada malam ini adalah kalimah Talut. Ustaz, maaf Ustaz, skrin tak nampak. Apa dia? Tak nampak? Skrin ada edit post, tafsir surat Yusuf ayat 100. Tak dapat muka surat yang kita tengah tengok ayat ni, 247. Sekejap Sekarang? Sekarang okey. Okey. Dah, saya baca tadi semua. Okey. Alright. Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah melantik bagi kalian Talut sebagai raja. Jadi kalimah pertama Talut adalah dalam bentuk isim dan ia adalah sebagai nama khas. Jadi tidak perlu kata dasar. Jadi dia adalah dipilih pada zaman Samuel dan juga Nabi Daud. Dalam Bible beliau dipanggil Saul. Hanya disebut sebanyak 2 kali di dalam Quran. Ada Talut. Tidak ada kata dasar. Tak ada kata dasar. Jadi telah dilantik Talut itu. Jadi
sedikit balaghah. Balaghah ni maknanya yang tersirat, maknanya digunakan kalimah ba'atha lakum, bukan ba'atha alaikum. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu lebih kurang sajalah, untuk ke atas kan. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada perbezaan, kita lihat kadang-kadang guna alaikum, kadang-kadang guna lakum. Jadi kalau alaikum itu dia adalah sebagai sesuatu macam tanggungjawab yang dikenakan ke atas umat manusia. Tetapi kalau lakum, dia maknanya adalah satu pemberian. Jadi pemberian maknanya benda yang kita sukalah sepatutnya. Jadi apabila digunakan lakum di dalam ayat ini, maka ia memberi isyarat bahawa perlantikan Talut itu adalah sebagai satu yang bagus untuk mereka. Bukannya sebagai tanggungjawab. Nampak macam tanggungjawab, maknanya raja ke atas mereka. Tetapi sebenarnya raja itu adalah untuk kebaikan mereka. Ya, itu daripada kita lihat makna lakum. Okey. Jadi bagaimana pula, apakah respons puak-puak Bani Israel ini? Kita pun tahu puak Bani Israel ini memang tak boleh pakai punya orang. Jadi kita belajar daripada mereka sifat-sifat buruk. Bukan untuk kutuk mereka, untuk bandingkan diri dengan diri kita. Kan? Sebab perangai Bani Israel memanglah perangai buruk. Kita dah tahu, itu takat sejarah saja. Tetapi Allah cerita ni sebab nak bagi tahu kau manusia sekarang ni perangai macam tu juga. Kan? Kalau kita tak faham benda tu, kita duk belajar ni, kita duk kutuklah Bani Israel begitu begini. Yang kita perangai Bani Israel tu tak fikir. Jadi, qalu, mereka berkata, anna, bagaimana yakuna akan lahu, bagi dia, milik dia, al-mulku, kerajaan, alaina, ke atas kami. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina. Mereka berkata, bagaimana dia boleh dapat kerajaan? Bagaimana dia boleh ada kerajaan ke atas kami? Ataupun kuasa kerajaan, mulku itu boleh kuasa. Bagaimana dia boleh berkuasa ke atas kami? Bagaimana dia ada kerajaan ke atas kami? Nah, tak puas hati lah, tak boleh terima. Sebelum ni minta. Dah minta tu tak puas hati pula. Dia perangai Yahudi. Kan? Banyaklah kita belajar perangai Yahudi di dalam ayat Quran. Kita perangai macam mana? Kan? Kadang-kadang minta. Kan? Tapi bila dah dapat tu tak suka pula, tak puas hati pula kan. Perangai Yahudi dah tu. Sebagai contoh, kadang-kadang ialah kita sebagai ustaz ni banyak dalam menjawab soalan, kadang-kadang serang jugalah kan. Kan? Tanya soalan, kita jawab tak mau terima pula. ha. Dia nak kita jawab ikut dia. Macam Yahudi ni lah. Bani Israel ni lah. Dia nak dilantik itu orang yang dia nak. Bila dia bagi orang yang dia orang tak nak, bukan dia orang yang dilantik, tak puas hati. Dengan Nabi dia orang pun mereka tak puas hati. Kadang-kadang macam bertanya soalan, kita bagi soalan tak mau. Kita kata, habis cik nak yang macam mana, jawapan macam ni, cuba bagi tahu. Tu saya dah perli dah tu. Kalau tak puas hati jawapan macam ni, nak macam mana? Itu perangai mereka dan diceritakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi peringatan kepada kita. Ikut perangai Yahudi. Jadi dia kata, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Wa nahnu, dan kami, ahaqqu, lebih berhak. Hak, ahaqqu, lebih berhak. Bil mulki, dengan kerajaan itu, minhu, darinya. Dia nak kata, kami ni lebih layak. Dia nak condemn, apa nama, Talut tu. Dia nak condemn Talut. Allah dah pilih dah. Cerita dia, innallaha qad ba'atha lakum, Allah yang pilih. Bukan Nabi tu pilih. Nabi pilih tu pun dah kuat dah. Tetapi Nabi itu kata Allah yang pilih. Kemudian mereka boleh persoalkan pula pemilihan Allah tu.
Ini degil punya pasal kan ni. Kan? Ayat Quran dah ada, hadis dah ada, Allah dah bagi dah. Tak, kan? Tak puas hati. Ustaz kami kata macam ni, tok guru kami kata macam ni. Degil lah tu. Kan? Perangai Yahudi. Kan? Degil. Allah dah suruh buat macam ni, tak mau. Nak ikut juga apa kata tok guru mereka. Jadi mereka kata wa nahnu ahqqu bil mulki minhu, kami lebih layak daripadanya berkenaan dengan kerajaan tu. Maknanya kami lebih layak untuk jadi raja. Kan? Dia kata kami nahnu, kan? Tapi raja boleh seorang je lah. Kan? Tapi dia kata kami, itu kata berlapik lah. Kan? Sebab ramai-ramai kan, dia kata kami ni kan. Antara ramai-ramai geng-geng dia lah kan. Nak pilih pun daripada geng kami ni. Kenapa Tolut? Kan? Apa dia kata Tolut tu? Lepas tu dia mula condemn lah, dia cerita lah sebab apa Tolut tu tak layak. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam, dan tidaklah. Yu'ta. Kalimah seperti yu'ta ni banyak lah. Dalam bentuk fi'al mudhari' mabni majhul. Maknanya dalam bentuk pasif. Dia maksud telah diberikan. Jadi kita dah jumpa dah kata dasar dia. Alif ta ya. Diberikan, maknanya dia bawa ke hadapan. Kan? Kita berkata bawa ke hadapan lah, sebab macam bila diberi tu, kita beri, ambil, bawa ke depan untuk bagi ke orang. Jadi yu'ta, dan kita jumpa dah banyak dah kata-kata dasar. Kata-kata daripada yu'ata tu menjadi macam-macam lah. Lebih kurang sahaja bunyinya. Dan maknanya bila kita lihat itu, kita dah boleh agak-agak dah. Bunyi macam ata yu'ta, ata ati. Kan? Maknanya sama ada bawa atau datang. Bawa atau datang. Jadi anda patutnya dah banyak dah, kita dah berapa kalimah dah kita jumpa dah. 1423. Jadi sepatutnya baca ayat-ayat lain pun dah boleh dah agak-agak dah. Maksud ayat itu. Mungkin tak tepat tapi dah boleh agak-agak dah. Nak tepat itu kena belajar lagi dan lagi bila dah jumpa dah tafsir ayat itu. Sebab perkataan dalam Quran ni berulang-ulang aja. Banyak berulang-ulang saja. Macam kata dasar atar ni sampai 549 kali. Jadi anda kena banyak baca Quran, macam kita dah belajar sampai juzuk 2, nak habis pun juzuk 2 ni. Jadi selalulah ulang dan mengulang. Ulang dan mengulang juzuk pertama sampai juzuk 2 tu, baca Quran kosong tu. Supaya tengok dan terjemah sendiri. Terjemah sendiri. Mana tak faham, rujuk nota balik. Nota pun dah ada dah. Wa'lam yu'ta. Dan tidaklah dia diberi. Dia tidaklah diberi sa'atan minal mal. Minal mal, daripada harta. Sa'atan itu apa dia? Sa'atan itu adalah melimpah ruah. Banyak. Melimpah ruah. Mungkin ada harta, tapi tak melimpah ruah. Dia orang ni nak kira kena harta banyak lah. Nak jadi raja, nak jadi ahli parlimen, apa semua kena banyak harta. Nak jadi raja kena banyak harta. Orang miskin tak boleh jadi pemimpin pada mereka. Lah siapa lah dia orang kita. Kan? Maknanya kita nak tengok tu orang yang ada kedudukan. Kalau zaman dulu kena anak raja. Dia masih sampai zaman sekarang ni, adalah sikit-sikit lagi kena anak raja. Anak raja jadi pemimpin. Perdana Menteri pertama kita. Lepas tu dia anak pemimpin juga. Ada darah-darah raja tu akan menjadi kuat. Lagi menjadi kuat. Di dalam kita punya fikiran itu. Anak Perdana Menteri dulu ke anak pemimpin dulu tu, kita pilih berdasarkan keturunan. Kerana keturunan orang-orang pemimpin sebelum ini, raja sebelum ini, yang penting tu harta tu. Jadi sa'atan itu daripada kata dasar wasa'a, yang bermaksud kelimpahan, kaya, mewah. Dan kita lihat dah wasi', wusi'a, musi'. Jadi sa'atan ini harta yang melimpah ruah. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tidaklah dia diberikan dengan harta yang melimpah ruah, yang banyak. Kerana manusia ini sampailah sekarang
akan melihat mempertikaikan orang itu daripada segi kedudukan dia. Yang pertama harta, keduanya kedudukan. Kan? Kan? Kalau orang tu ada harta, seolah-olah macam dia itu betul lah. Betul belaka. Kan? Tak kira lah betul ke tidak. Tapi sebab ada duit tu, pandailah cara. Kan? Kan? Cerita Korun balik kan. Kan? Sampai zaman sekarang ni masih ada. Kan? Perangai Yahudi tu. Jadi, Nabi mereka, kan? Nabi mereka pula kata, kan? Jawab balik. Kan? Maknanya ada conversation. Kan? Qala, qalu, tak disebut siapa. Kan? Tetapi bila kita belajar tafsir, kita tahulah siapa yang bercakap. Kan? Jadi qala, telah berkata, Nabi mereka lah yang berkata, Inna Allah, sesungguhnya Allah, ada penekanan dekat situ. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Asfafahu alaikum, telah memilihnya. Asfafa, telah memilih nya, merujuk kepada Talut, alaikum, ke atas kalian. Maknanya dia berkuasa ke atas kalian. Dia menjadi raja ke atas kalian. Dia memerintah ke atas kalian. Kan? Istafa, kan? Makna yang lebih mendalam adalah pemilihan yang dipilih oleh sesiapa saja, Allah ataupun manusia, itu hanya kerana dia nak pilih. Pilihan dia. Pilihan dia. Macam kita katakan, kita kenapa suka buah apple, tak suka buah limau? Ada sebab ke? Tak ada, aku memang suka apple. Kan? Maknanya sebab itu tak perlu diberi. Dan memang aku pilih dia. Kan? Tapi kerana pemilihan itu, dah bagi Allah, kerana pemilihan itu layak lah. Kita mungkin tak tahu kita layak, tetapi Allah telah pilih kita. Dalam ayat lain dia bagi tahu, Allah telah pilih kita sebagai Muslim. Kerana Allah tahu kelebihan kita. Jadi Nabi mereka berujar balik, sesungguhnya Allah, asfafahu alaikum, Allah yang pilih ke atas kalian. Allah yang pilih, bukan aku. Kamu juga yang minta, dan sekarang Allah dah pilih. Jadi dah keraslah dekat situ. Kan? Allah yang pilih ni, kenapa kau nak layan juga? Dan kemudian sebagai untuk penguat hujah diberikan sebab kenapa Talut itu layak. Dan kerana pemimpin ni kena dipilih ikut kelayakan dia. Kita bukan pilih pemimpin macam anak raja kan. Anak raja, bila raja, next raja mesti anak dia. Rosaklah. Kalau raja anak dia okey, tak apalah. Kalau anak dia lemah, anak dia tak reti, anak dia bodoh, kadang-kadang anak muda, kadang-kadang umur 12 tahun. Bapa dia tiba-tiba mati, umur 12 tahun, cantik jadi raja. Habislah kerajaan. Kan? Negara-negara lain tengok, oh, raja umur 12 tahun, seram. Kita belajar, tengok TV lah kan. Tengok cerita-cerita. Kan? Kadang-kadang anak tu perempuan, oh bagi perempuan. Kan? Macam kerajaan Parsi pada zaman Nabi kan. Nabi hantar surat kepada kerajaan Rom. Nabi juga hantar surat kepada kerajaan Parsi. Jadi, apa nama, Rom, kan? Rom tidak menerima Islam, tetapi surat Nabi itu dia hormat, letak dalam peti. Kan? Sampai sekarang boleh lihat surat Nabi kepada kerajaan Rom. Maka Nabi kata akan datang kiamat dan kerajaan Rom masih ada. Kan? Kerajaan Rom ni akan sampai kiamat akan ada lah, kekal kerajaan Rom itu. Tapi Parsi, kerajaan Parsi zaman itu dua kuasa dunia, Parsi dengan Rom. Kan? Jadi tapi Parsi ni dia belagak, dia koyak kan. Dia koyak surat daripada Nabi. Nabi kata Allah akan koyak kerajaan mereka seperti dia koyak surat itu. Kan? Waktu tu ada raja, dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Kan? Dia tahu kan, anak lelaki tu tak sabar-sabar nak dapat pemimpin. Kan? Dia letak dia racun ayah dia. Anak tu racun ayah dia. Lepas itu
ayah dia dah mati, anak tu pergi masuk bilik ayah dia, tahu ayah dia banyak ubat kuat kan, sebab banyak bini kan. Dia ambil ubat kuat. Rupanya ayah dia dah racun dah ubat kuat tu. Dia tahu anak dia akan ambil. Anak pun mati. Jadi anak perempuan yang naik kerajaan. Jadi kerajaan ni, orang serang lah kerajaan ni. Kerajaan Parsi tu dah tahu orang perempuan. Kerana tak layak kan. Jadi pemimpin itu mesti pemimpin yang layak. Kita pilih di atas kredibiliti dia, atas merit dia. Bukan kerana dia anak raja, bukan kerana dia kaya. Jadi di sini ada kriteria untuk jadi pemimpin. Wazadahu, dan dia telah menambah kepadanya. Zada dia telah menambah. Merujuk kepada Allah lah. Wazadahu, Allah telah menambah. Allah telah beri, Allah telah tambah, dia ada kelebihan lebih daripada orang lain. Bastatan. Bastatan, mufradat baru yang bermaksud luas. Daripada kata dasar. Basata. Basata maksudnya mengembangkan. Bila kembang jadi luas lah. Maknanya dia ada kelebihan yang besar dekat situ. Kita dah lihat sebelum ni, ya bersutur rizqa. Mengembangkan rezeki. Sekarang ni daripada dalam bentuk isim, maknanya basatan, keluasan. Keluasan dah sedap kan? Keluasan. Dan keluasan fil ilmi, di dalam ilmu, wal jismi, dan jisim. Jisim ni boleh agak lah. Ada kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ni dah dipakai dalam bahasa Melayu. Al-jisim adalah tubuh badan, jasmani kita. Daripada kata dasar jasama yang bermaksud badan. Kita pun gunakan bahasa jasmani, jisim. Dan kalau dalam bahasa Arab sikit, ada yang selalu golongan-golongan sunnah, golongan salafi ni dituduh kata kita ini mujassimah. Kerana kita kata kita ikut ayat Quran. Ayat Quran kata Allah di langit, kita pun kata Allah di langit lah. Kata tengok puak-puak ni menjisim ke Allah. Bila masa kita menjisim ke Allah? Bila masa kita kata Allah itu ada jisim? Kita pun tak tahu Allah macam mana, tak pernah tengok. Itu mujassimah itu daripada kata dasar jasama lah. Jadi perbuatan mengatakan Allah berjisim. Jadi apakah dua kualiti di sini, iaitu keluasan daripada segi ilmu dan juga jisim. Maknanya jisim tu fizikal lah. Fizikal. Kalau dalam surah Yusuf diceritakan tentang keutamaan Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf dalam ayat ke berapa? 55 kata وَقَالَ اجْعَلْنِي ala khazainil ard inni hafizun. Terima kasih. Inni hafizun alim. Maknanya inni hafizun alim, sesungguhnya aku boleh menjaga dan berilmu. Dekat situ boleh menjaga dan berilmu. Dekat sini berilmu dan juga kekuatan daripada segi fizikal. Kekuatan daripada segi fizikal. Dan kerana dia beza keadaan lah. Keadaan Nabi Yusuf lain. Dia nak jaga khazanah negara. Jadi kena ada ilmu dan juga kena boleh menjaga harta. Jaga dengan baik lah. Kalau Menteri Keuangan tu dia tukang tarah duit kerajaan, habis lah. Kena menjaga dengan baik. Yang ini kena ada ilmu dan juga kena ada kekuatan fizikal. Sebab ini cerita nak perang. Nak perang kenalah ada kekuatan. Tak adalah boleh kita panggil raja lembik je kan. Raja lembik. Sebab raja zaman dulu dia pakai hadapan. Takkan raja lembik nak pergi. Orang pun tengok gelak je kan. Raja tu kena bagi semangat. Raja pun kuat. Jadi kerana itu dia jadi banyak buat pemilihan lah. Buat pemilihan tu panjanglah ulama membincangkan. Kita tak boleh lah ambil orang cacat jadi
jadi pemimpin negara. Kena orang yang tubuhnya tinggi, kuat, ada karisma. Tapi penting dalam dua-dua Nabi Yusuf dan juga Talut ini ada ilmu. Ilmu pemerintahan, ilmu perang, ilmu melantik orang, ilmu bagi tugas dekat orang. Kena pandai juga tu. Kalau tak ada bagi tugas kepada orang yang tak layak, ilmu. Kan? Ilmu yang memimpin, yang kena ada. Yang ini kalau kita berikan, dan jikalau kita berikan kedudukan, pangkat kepada orang yang tak layak, habislah, rosaklah. Dan rosaklah jabatan, rosaklah persatuan, rosaklah apa-apa saja organisasi. Kan? Maknanya kena pilih orang layak. Bukan kerana dia popular. Yang ini bukan cerita popular. Kan? Cerita siapa yang layak daripada segi ilmu. Wazadahu basratan fil ilmi wal jismi, dan dia telah menambah kepada Talut itu keluasan pada ilmu dan pada fizikal dia. Wallahu yu'ti sa'atan wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah yu'ti, wallahu yu'ti, beri, kan, dan memberikan. Wallahu yu'ti maksud memberikan. Memberikan memberikan uh, apa nama, memberikan wallahu yu'ti mulkahu, kerajaannya. Kan? Jadi yu'ti ni macam yu'ta tadilah. Kan? Beza dia, kalau nahu tu, satu tu apa sebab dalam bentuk majzum, satu lagi dalam bentuk biasa. Tapi kita tak ceritalah nahu kat sini. Jadi kita cuba nak tahu yu'ti itu memberikan. Wallahu yu'ti, dan Allah memberi. Wallahu yu'ti mulkahu, kerajaannya, may yasha, kan, kepada sesiapa yang dia suka, kepada siapa yang dia mahu. Iaitu Allah bagi, Allah yang pilih siapa yang layak, siapa yang layak memimpin kerajaan. Kadang Allah bagi, kadang Allah tarik. Kadang Allah bagi kerajaan kepada orang yang baik, kadang Allah bagi kerajaan kepada orang yang jahat. Kadang Allah bagi kepada yang baik, lama jadi jahat. Allah hantar orang lagi jahat untuk ambil kerajaan daripada dia. Apa-apa pun kerajaan yang hakikatnya milik Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkat Allah yang di tangannya kerajaan. Sebenar-benar kerajaan di tangan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, maha mengetahui. Jadi itu, okey, ayat 247. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam pemilihan pemimpin Ustaz, jika terpilih, itu semua kehendak Allah ya kan Ustaz? Semua kehendak Allah. Semua benda kehendak Allah. Kalau pemimpin tu macam ada masalah lah. Dia ataupun zalim ke, ataupun akhlaknya tak baik. Macam mana kita nak terima pemilihan tu? Macam mana apa kita sebagai rakyat? Ya. Okey, yang pertama tadi soalan akak tadi, kehendak Allah. Dia beza kehendak dan izin. Semua benda adalah dengan izin Allah. Pemimpin yang naik itu adalah izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak akan naik. Tetapi tidak semestinya Allah redha. Tak semestinya Allah izinkan, tetapi Allah redha. Allah, orang buat dosa dengan izin Allah, tetapi Allah tak redha orang itu buat dosa, kan. Kita tak bolehlah kata aku jadi pemimpin ni sebab Allah ini kehendak Allah lah. Tak boleh, kan. Kalau kau pemimpin haram jadah pun tak guna juga, kan.
Jadi orang yang jadi itu yang pertama. Yang keduanya, naik pemimpin yang jahat itu sebab manusia jahat. Kan? Manusia jahat. Kenapa pemimpin jahat naik? Rakyatnya jahat. Maknanya pemimpin itu adalah cerminan kepada rakyat kat bawah tu. Kan? Cerminan rakyat kat bawah itu. Rakyat ada masalah. Rakyat yang bangkitkan rakyat yang bangkitkan suasana itu sampai naik pemimpin yang tak baik. Dia akan pilih kalangan dia lah kan. Ya, tidak amanahnya, pemimpin tak amanah. Rakyat pun sebab tak amanah. Geng-geng dia lah naik. Kita ni perlu dipersalahkan juga. Kan? Macam zaman Ali kan. Zaman Ali, maknanya kerajaan kacau bilau. Sejak daripada zaman Uthman. Separuh kerajaan Uthman baik, separuh lagi dah kacau bilau. Dia 6 tahun, 6 tahun. Lepas tu zaman Ali dah kacau bilau lah. Sebab dia pecah. Pecah pada zaman Uthman. Zaman Abu Bakar, bagus. Zaman Umar lagi bagus, lagi lama sebab beliau memerintah lagi lama. Zaman Uthman kacau bilau, zaman Ali kacau bilau, berperang bangkai Husni. Jadi ada orang bagi tahu kat Ali, dia nak kutuk Ali. Dia kata, apa kau ni? Lebih kurang lah kan. Cakap bahasa Arab lah kan. Dia kata, macam mana kau ni? Dulu Abu Bakar okey, Umar okey, zaman kau ni teruk kita. Jadi Ali kata zaman Abu Bakar dengan Umar tu, ada rakyat macam aku ni, ada orang macam aku ni jadi rakyat. Zaman aku ni orang macam kau, haprak macam kau ni jadi rakyat. Sebab tu jadi macam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal akak tadi tu adalah macam mana kita. Ini pemimpin teruk ni. Pemimpin zalim ni naik ni. Nak buat apa? Ajaran sunnah adalah kita terima dan kita taat kepada dia. Terima dan taat. Dia minta kita bai'ah, kita bai'ah. Dia minta kita ikrar, kita ikrar. Itu kita punya kewajipan. Kita tak lawan, kita taat selagi dia suruh kepada benda-benda yang harus. Kalau dia suruh buat benda-benda haram, kita lawan. Kalau dia suruh kita kafir, kita tak boleh ikutlah. Selagi pemimpin itu menampilkan ciri-ciri orang Islam lah. Dia solat, dia puasa. Tapi dia ni zalim ni, curi duit apa semua. Tak boleh kita lawan dia. Kerana apa kita tak boleh lawan dia? Kerana untuk kebaikan masyarakat. Ketenangan, ketenteraman masyarakat. Sebab kalau kita lawan dia, kita naikkan orang lain. Kita lawan dia, kita kata ni zalim. Perang. Nak lawan kena perang lah, perang. Cerita perang ni, burah ni perang. Dia cerita jatuhkan daripada segi undi lain itu okey, tak ada masalah. Yang dilarang ni adalah burah angkat senjata lawan. Itu tak boleh, haram. Kerana jikalau kita lawan angkat senjata, naik kita kata zalim, semua kacau bilau negara, naiklah seorang, B pula naik. Ada lagi puak-puak lain kata ini zalim, perang lagi. Naik yang C, ini zalim, perang lagi. Zalim ini ikut kepada orang je. Geng-geng dia tak naik, dia kata zalim lah. Geng dia naik, bagus kan. Jadi kita sebagai ahli sunnah, siapa-siapa je naik, kita terima, kita tak lawan, kita taat. Kritik boleh. Ya. Ada pengecualian tak Ustaz? Pengecualian macam mana? Contoh. Apa dia? Dia macam merosakkan macam agama, lemahkan agama, ajaran. Itu benda subjektif tak? Nak cerita benda subjektif. Naik orang kata dia merosakkan agama, naik orang lain. Lepas tu yang B tu pula orang kata ini merosakkan agama. Benda yang subjektif. Tak boleh. Kita kena lebih kepada ketenteraman rakyat, ketenteraman negara. Kalau duk perang sampai bila tak habis-habis. Tak habis-habis kak. Kerana nak kata orang tu zalim,
orang tu merosakkan negara. Siapa nak bagi keputusan dia ni merosakkan negara, merosakkan agama? Siapa? Kan? Tak boleh. Kan? Tak boleh kita nak jatuhkan secara murah, jatuhkan ikut pilihan raya tu, ikut korang lah nak jatuhkan. Kan? Itu cara jatuh yang boleh lah. Yang tak boleh adalah menjatuhkan dengan cara yang salah. Kan? Okay. Ingat kan? Ini maknanya ini pegangan ahli sunnah. Kan? Kita tidak menentang kerajaan yang ada. Kan? Kita ikut sahaja. Kan? Jadi orang tak puas hati lah, orang ahli politik tak puas hati lah sebab ahli politik dia nak geng dia naik. Kan? Itu cerita orang politik, kita tak mau campur, lantak dia dah. Kan? Kita daripada segi agama, pegangan orang ahli sunnah adalah kita taat kepada pemerintah yang telah dipilih. Itu Okay. pegangan. Terima Terima kasih, Kak. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya kalimah istofa tu Ustaz, saya selalu keliru dengan ijtaba. Boleh Ustaz explain tak? Istabah. Ijtaba apa? Saya Ijtabah. selalu Ijtabah. Ijtabah itu adalah apabila dipilih orang itu layak. Istafa ini pilih sebab atas kita suka. Saya bagi contoh tadi, kita pilih apple tak pilih limau. Orang kata kenapa kau pilih apple? Dah aku suka apple. Dia maknanya we don't have to explain. Dan kita pun kalau nak explain pun tak boleh kan, daripada dia punya fakta. Kenapa kau suka apple? Tak, aku suka, tak tahu merah-merah warna dia ke, aku suka rasa dia ke, aku suka. Istafa. Ijtabah itu pemilihan kerana orang itu layak walaupun orang itu tak layak. Kan? Sebagai contoh, ijtabah dalam Quran kita ni, maknanya Allah telah ijtabah. Jadi saya kata istafa, saya salah. Maknanya kita ni ijtabah, kita ini Allah telah pilih kita sebagai Muslim. Allah pilih kita kerana layak. Kita ni layak, tapi kita rasa kita tak layak. Kan? Kita rasa kita tak layak. Contoh macam ni, ada orang interview, dia datang interview. Kan? Yang keluar itu adalah jawatan akaun. Yang datang tu graphic designer. Kan? Dia kelulusan graphic designer. Dia interview untuk jawatan accountant. Kan? Interview, lepas tu orang yang pilih tu kata, minggu depan awak kerja lah. Dia pun terkejut. Macam mana pula saya terpilih? Saya tak ada kelulusan ni. Interviewer tu kata, tak apa, saya dah pilih awak. Awak mungkin tak nampak awak layak. Tapi saya lepas saya bersembang dengan awak, saya tahu awak ini ada kelebihan dan ada kemampuan untuk menjadi accountant. Lebih kurang macam itu. Maksudnya kita tak nampak lagi kelebihan kita. Jadi apabila kita ini ijtabah, Allah telah pilih kita sebagai sebagai orang Muslim, adalah kelebihan kita yang kita tak tahu. Kita rasa teruknya kita ini. Tetapi Allah itu memilih kerana Allah lebih tahu tentang kelebihan kita. Macamlah interviewer ni tadi, bila dia interview orang itu, dia dah tahu dah kualiti apa yang nak kena ada. Jadi dia dah tahu dah orang itu adalah orang yang layak untuk mengisi kekosongan yang ada itu. Itu beza dia. Dia nampak? Boleh? Doktor? Okey, boleh Ustaz. Terima kasih. Okay, next ayat. 8 mufradat baru. Kalau tak habis, kita sambung minggu depan. 10 suku kita habis. Wa qala lahum nabiyuhum, dan telah berkata. Dan dia telah berkata. Siapa dia? Nabi mereka. Wa qala, dan telah berkata lahum, kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka. Dia bukan nabiyihim, nabiyuhum. Maksudnya dalam bentuk marfu', maksudnya dialah pelaku, nabi mereka yang berkata. Jadi ini diorang dah dia dah bagi tahu dah kelebihan Talut itu. Sekarang ini diberikan pula
apa tanda yang dia ni betul-betul kok kan. Diorang ni tak percaya ni kan. Diorang ni tak percaya, dah bagi tahu macam tu, kata dia betul kan tolok ni kan. Jadi diberikan ini puak-puak Bani Israel ini kan. Dia banyaklah Allah layan mereka kan. Maknanya dalam contoh ayat tentang um, lembu tu kan. Tanya macam Allah jawab, tanya lagi Allah jawab, tanya lagi kan. Yang ini sebab ini puak degil, Allah kena bagi lebih lagi. Kena bagi. Kalau orang baik Allah tak bagi, tak perlu nak bagi dah. Maknanya orang yang baik sami'na wa ata'na. Tolok naik kami terima. Itu orang yang baik yang terima. Maknanya ikut. Allah kata apa, dia ikut. Orang yang tak ikut ni kata kenapa kena bayar zakat kenapa cerita pula lagi sebab zakat ni penting gini. Nah, kalau macam tu macam mana ni? Itu orang degil tu. Orang degil. Macam-macam soalan dia tanya. Banyaklah kita jumpa. Orang yang taat itu bila kata lompat. Dia akan tanya lompat tinggi mana? Itu tak apa. Tanya itu tak apa. Lompat tinggi mana? Dan maknanya dia detail. Untuk dia nak buat. Nak tahu buat macam mana. Kalau yang degil tu, kenapa kena lompat? Jadi kepada Bani Israel, zaman dulu, zaman sekarang samalah. Dia orang punya kedegilan itu. Inna ayata. Sesungguhnya tanda. Mulkihi, kerajaannya. Kenapa bukan mulkahu? Kerana ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ayata mudhaf, mulki mudhaf ilaih. Idhafah lah. Adalah ya'tiyakumut tabut. Ya'tiya, datang lagi ya'tiya mendatangi. Ya'tiya mendatangi. Maknanya ya'ti apa semua ni, bila kata-kata dasar ata tu sama ada datang ataupun bawa atau diberikan. Maknanya melibatkan pemberian dan melibatkan kedatangan. Sesungguhnya tanda, dia bagi tanda kepada mereka. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Iaitu tanda kerajaan dia, tanda dia layak jadi raja, tanda yang Allah pilih kepada dia adalah datang kepada kalian at-tabut. At-tabut itu daripada kata dasar. Okey, yang ini kata dasar. Tabut ni tu adalah peti. Dia berganding peti yang berganding kitab Taurat di dalam ni. Kitab Taurat macam-macam lagi lah nanti akan disebut. Dan lain-lain. Dan lain-lain di dalamnya. Tak tahu benda apa sebenarnya. Ada pendapat katakan kitab Taurat, ada kata laut. Jadi yang ini adalah, dia kata dasar itu tak berapa clear. Ada dua pendapat, tapi ada dua pendapat kata dasar. Kemudian ada pendapat yang lain yang saya pilih di sini adalah dia tidak ada kata dasar kerana dia diambil daripada bahasa Parsi. Bahasa Kipti. Kerana dia perkataan-perkataan di dalam Quran dan juga bahasa Arab tu macam-macam lah dah masuk. Dalam Quran ini tidak semuanya datang di dalam maknanya bahasa Arab asli. Ada yang diambil daripada bahasa Parsi. Macam Jahannam itu ambil daripada bahasa Parsi, Jahannam, torture chamber. Dimasukkan. Maknanya diimport masuk dan digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Macam tabut ni diambil daripada bahasa Hebrew, Ibrani. Bahasa Yahudi. Dan digunakan. Kerana mereka pakai bahasa itu. Mereka panggil ia tabut dalam bahasa mereka. Maka Allah gunakan juga kalimah itu di dalam Quran. Jadi tabut itu adalah dia peti. Kalau kita lihat cerita apa dulu? The Ark of Lost Covenant. Apa dia? Cerita
Indiana Jones Indiana Jones The Ark of Lost Covenant tu maknanya dia ada peti. Jadi gambaran tu macam-macam lah, kalau lihat gambar tu macam-macam, kita pun tak tahu bentuk dia macam mana. And Ark of Covenant Ark of Covenant dalam bahasa maknanya itu adalah pegangan dia orang adalah sesuatu benda yang besar kepada orang Yahudi ini kan. Maknanya Allah nak bagi tahu maknanya itu adalah tanda yang dia ini memang layak menjadi raja kan. Akan datang kenapa? Kerana itu adalah simpanan mereka pegang turun-temurun. Tetapi kerajaan Bani Israel ini dia memang tak pernah tenang kan. Diserang, kemudian mereka kuat balik, mereka bina balik jadi orang baik, kemudian mereka buat jahat, diserang balik kan. Lepas tu baik balik, dia bertukar-tukar kan. Tidak pernah aman kan. Tidak pernah amannya mereka ini kerana mereka kejap baik, kejap tidak. Bila mereka pegang agama, Allah bagi balik kuasa kepada mereka. Tetapi bila mereka buat kehancuran, Allah akan hantar kadang-kadang orang beriman, kadang-kadang orang yang lagi teruk daripada mereka. Kan? Macam kes mereka hilang tabut ini adalah bila mereka diserang oleh Nebukadnezar. Raja apa? Nebukadnezar ni zaman adalah ni sejarah lah. Tak adalah kita nak pentingkan sangat. Sejarah dia orang ni lama sangat. Kan? Bila kita baca pun kita confuse. Kan? Kejap macam ni, kejap macam tu, ini apa, ni apa. Kan? Tapi antara yang tentera besar yang menyerang mereka adalah Nebukadnezar. Dan pada waktu itu diambil peti tabut itu diambil daripada mereka. Maknanya satu benda yang mereka amat agung-agungkan, yang mereka jaga, itu diambil daripada mereka. Kemudian Allah katakan, di dalam peti itu, sakinatun mir rabbikum. Sakinah ini adalah ketenangan. Sakinatun. Apa kita dah lihat, sakinatun bermaksud ketenangan. Sakana yang bermaksud tenang. Miskin pun daripada kata dasar ini juga. Yang ini maksudnya sakana. Uskun tinggal. Bila kita tinggal, kita tenang. Maskanah kepapaan. Masakin orang-orang miskin, miskin orang miskin. Jadi sakinah ni adalah ketenangan. Dia macam berhenti. Bila berhenti itu tenang. Macam tanda sukun itu tanda berhenti. Bila berhenti itu tenang. Jadi di dalamnya ada ketenangan. Fihi sakinatun mir rabbikum. Ketenangan daripada Tuhan kalian. Kerana dengan adanya benda itu akan menyebabkan mereka jadi tenang. Maknanya bila ada benda itu dia jadi macam dah ada dah ni, maknanya dia menjadi bersemangat kan. Macam kita ada benda-benda yang kita rasa penting kepada kita kan. Peninggalan Nabi Muhammad tu, kita tengok kita sayang, kita jadi bersemangat tengok pedang Nabi kan. Macam syiar adalah sesuatu yang menaikkan semangat kita, mengingatkan kita kepada Allah. Jadi sakinah ini adalah satu ketenangan dan juga kekuatan. Benda itu penyebab kepada ketenangan mereka. Mereka nak perang ni. Jadi macam umat Islam pun diberi ketenangan juga. Umat Islam pun ada sakinah. Umat Islam pun ada sakinah. Bila nak berperang, macam contohnya bila perang Uhud. Perang Uhud diberikan sakinah. Dia berikan sakinah kepada umat Islam. Lepas kalah tu, mereka bercampur balik. Maka Allah berikan sakinah kepada mereka. Iaitu sakinah itu. Tapi umat Islam, dia tidak perlukan barang. Dia orang ini perlukan barang. Kerana mereka nak benda fizikal. Umat Islam apabila Allah bagi sakinah kepada mereka, tentera perang, diberikan sakinah itu, dia akan rasa mengantuk.
Dia rasa mengantuk. Nak perang ni. Tapi mengantuk sampai tertidur. Pegang senjata pun jatuh. Kan? Maknanya Allah bagi semua tidur. Kecuali orang munafik Allah tak bagi. Kan? Kepada orang mukmin, dia akan dapat sakinah dalam bentuk tidur, diberikan ketenangan, dia bagi rehat. Maknanya ngantuk tu tak boleh lawan. Dia jatuh kan. Itu sakinah kita. Kita pun boleh dapat sakinah. Kita sakinah kepada kita sebab kita tak berperang, kita pun ada sakinah ketenangan. Mana campur ayat dan juga ayat-ayat semua yang ada. Sakinah itu dia ada tiga benda. Tiga benda. Yang pertama mesti dekat rumah. Yang kedua mesti waktu malam. Yang ketiga dengan keluarga. Bila ada tiga-tiga ini, kita akan dapat sakinah. Iaitu kita berada di rumah kita dengan keluarga kita pada waktu malam. Dia memberi satu perasaan yang tenang kepada kita kerana kita di tempat kita. Tak adalah kita pergi kedai mamak, kita pergi dengan kawan-kawan tu, tak ada. Itu bukan sakinah. Sakinah itu dengan keluarga. Bukan dekat hotel, tempat lain, tak ada. Dekat rumah kita, sebab rumah kita ni semua benda kita. Jadi itu sakinah. Tetapi Allah bagi tahu dekat sini yang sakinah itu bukan daripada peti itu, tetapi mir rabbikum, daripada Tuhan kalian. Sakinah itu diberikan oleh Tuhan kalian, bukannya benda itu. Kita ini, kita rasa, sebab itu akidah kita itu kena betul. Iaitu apa-apa saja yang datang itu semua daripada Allah. Bukan benda itu yang ada kelebihan. Macam kita orang Melayu kita pun cari kayu kokar. Kononnya kayu kokar itu buat perahu Nabi Nuh, carilah benda itu. Benda macam-macam lah mengarut. Sebab kita letakkan benda pada benda itu. Lepas itu kata-kata kristal ini boleh bagi kesihatan dan sebagainya. Tak ada. Kita kena yakin bahawa dia daripada Allah. Kerana itu Allah larang kita, untuk Nabi larang kita untuk ada tamimah, iaitu tangkal. Kerana bila kita pakai tangkal, kita akan sangka bahawa benda itu ada kuasa untuk melindung kita, untuk menyembuhkan kita, untuk beri kebaikan kepada kita. Maknanya kita sudah ada lari akidah kita. Benda datang daripada Allah, tapi kita kata penyembuhan, kekuatan itu daripada Allah, tetapi kita kata benda itu. Zaman dulu ada sahabat pakai cincin besi. Nabi kata kau pakai cincin tu apa? Ini bagi kekuatan kepada aku, kesihatan kepada aku. Wahai Rasulullah. Kata tak, benda tu beri kelemahan kepada engkau, buang. Kita boleh pakai cincin besi tu, tapi jangan kita rasa yang cincin itu bagi kuasa pada kita kan. Macam kita kalau pergi macam-macam lah batu jual. Sebenarnya kat luar masjid jual kan. Batu ini cincin besar kan. Oh ni boleh buat itu, ni boleh buat ini. Mengarut. Jadi kat sini ada akidah, iaitu sakinah itu daripada Tuhan. Allah tak perlukan barang. Macam Allah tak perlukan barang untuk bagi sakinah kepada tentera Muslim. Tetapi kepada mereka ini Allah bagikan dalam bentuk barang. Kerana mereka bila lihat benda itu adalah benda kepunyaan mereka, tinggalan mereka. Jadi mereka boleh bila tengok benda yang mereka rasa rapat dengan mereka. Jadi itu adalah pada peti tabut itu. Okey, masa dah tamat. Nanti kita sambung lagi wa baqiyatu mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun. Silakan soalan ada. Ya. Saya tanya sikit. Tadi mention pasal zakat. Saya teringat yang SB ni keluarkan statement zakat tu dikenakan pada pendapatan saja, pada dividen saja. 2.57%. Itu macam mana tu, Ustaz? Zakat apa ni? Saya ada cerita zakat ke tadi? Tadi Ustaz sebut zakat tadi. Zakat pada zaman Osman tu apa? Jadi saya teringat pasal SB punya zakat. ASB? Ya. Asal amanah saham ini dia keluarkan statement tahun 2026 SB akan
keluarkan zakat, potongkan zakat untuk pemegang saham dari dividen saja. 2.57%. Bukan daripada jumlah saham kita. Saya tak tahu sebab Ustaz, saya pegang pendapat ASB tu tidak patuh syariah. Jadi saya tak tahu, okey. saya tak tahu. Dia Okey. lain-lain negeri dia apa nama, ada yang kata patuh syariah, ada yang kata tidak kerana perbezaan pendapat lah kan. Sebab dia dalam ASB tu dia tidak 100% Patuh syariat. perniagaan yang patuh syariah. Ya, betul. Jadi dia punya peratus itu berapa besar. Ada yang kata sikit tu, ada yang kata sikit aja, ada yang kata itu besar sangat, tak boleh. Dan ada pendapat pula duit memang kalau kata dia patuh syariah sedikit saja yang syubhat, tetapi lepas tu dia tak ada simpanan, dia letak duit di dalam apa nama, di dalam bank yang konvensional, baru jadi kotor balik. Jadi walaupun ada fatwa yang mengatakan ASB itu halal, tapi saya pegang pendapat yang kata dia haram. Dululah saya pun tak pernah ada. Jadi saya tak tahu saya Tak ikut. Ya. tak tahu. Ya. And Okey. saya tak Terima kasih, Ustaz. saya tak tahu. ASB, jadi saya tak tahu tentang ASB untuk saya bagi jawapan. Saya tak pernah ambil Ya. tahu tentang ASB. Minta Okey, terima maaf. kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Okey, tak ada soalan Ustaz, Saya. sorry. Nak tanya sebab macam ayat 248 ni pun ada pengulangan kan, waqala lahum nabiyuhum kan, dengan ayat 247. So sebenarnya pengulangan ni kenapa macam ada ulang balik, sebab macam ayat yang sebelum tu dah kata macam Nabi tu jawab he has apa tadi dia kata innallaha astafa tu, jawapan Nabi tu kan, tapi lepas tu dia ada waqala lahum nabiyuhum tu pengulangan. Kenapa dia waktu yang lain ke macam mana? Sebab dia sambung kan, patutnya dia ni lah. Selalunya exactly saya tak tahu for this particular ayat kan, for this particular ayat kenapa diulang, tetapi pengulangan secara umum dia sama ada dia sebagai penguat kan? Selalunya sebagai penguat lah kan? Kadang-kadang dia untuk sedap pun ada kan? Tetapi saya nak kena check kan, kenapa diulang waqala lahum nabiyuhum kan? Sebab apa kan? Selalunya secara umum adalah sebagai penguat. Tapi for this particular ayat, good question. Saya pun tak tahu jawapan. Tak pernah terfikir. Baca tu sedap je. Nanti saya check Nanti saya jawab pada minggu hadapan. Saya ada dengar Ustaz Idris bab insurans. Insurans pun tidak digalakkan. Dr. Idris Sulaiman ini, ialah dia pun guru saya juga. Tetapi dia ni syadid lah tuan-tuan. Dia guru saya tapi dia syadid. Jadi insurans kalau konvensional, ada soalan ni tentang insurans. Dia kalau insurans itu insurans konvensional confirm tak boleh. Tetapi kalau dia gunakan insurans yang patuh syariah macam mana? Ada yang terima, ada yang tak terima. Ini perbincangan tentang banking lah, tentang banking, sebab tak semua orang boleh terima. Tak semua orang boleh terima banking, insurans, sebab mereka kata backdoor riba je tu. Tapi ada hujah, dua-dua pihak ada hujah. Bagi saya, hujah saya lah yang saya pegang. Kita perlukan benda-benda itu. Yang kita, walaupun benda-benda itu nampak macam sama je kan. Tukar nama je kan. Nampak macam sama, tukar nama, tukar niat. Waktu tu niat macam mana. Tapi kita atas kehidupan di dunia ni kita perlukan pinjaman, nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya. Kalau tak nak pegang langsung, maknanya kita nak kumpul duit lah kan. Daripada kecil kena kumpul duit, nak beli kereta, nak beli rumah, ataupun nyewa sajalah. Maknanya ada pilihan dekat situ. Tapi kalau kita tak mampu
untuk kumpul duit. Gaji kita pun sedikit. Jadi kita gunakan kaedah, kita guna banking, tetapi banking yang telah dipilih oleh, ada dia punya patuh syariah dia, kan, oleh ulama-ulama yang memikirkan benda-benda itu, kan. Jadi macam insurans itu, dia bila keras tu, dia kata ambil insurans ni tak yakin dengan Allah Ta'ala lah. Dia jadi macam itu, kan. Sedangkan dia konsep macam insurans tu, dia ambil konsep wakalah, kan, yang mananya dulu diamalkan pada zaman Nabi pun, itu wakalah itu maknanya tolong-menolong. Jadi bila kita kumpulkan duit itu di dalam insurans itu, sebenarnya dia macam pool of fund. Lepas tu daripada pool itu, kalau ada orang yang masalah, dia ambil macam kita, kalau kita zaman sekarang ni kita ada khairat kematian. Dia macam konsep wakalah lah lebih kurang, kan, untuk memahamkan benda itu, kan. Jadi ini perbezaan pendapat, kan? Perbezaan pendapat Nadia Herman. Okey. Dia macam ASB tadilah, lain negeri lain dia punya fatwa. Ada fatwa negeri yang kata dia patuh syariah, ada negeri yang tak patuh syariah, yang mengatakan dia tak patuh syariah. Jadi bila kalau kita warak ini adalah dipilih mana yang selamat. Mana dia warak, betul-betul warak ni, kan. Patuh syariah tak patuh syariah, aku tinggal je lah. Insurans ni ada kata tak, ada kata tak syariah, ada kata syariah. Aku tak payah ambil insurans lah. Jadi macam tu. Jadi kita sendiri kena nilai lah kedudukan kita nak dekat mana. Yang pentingnya dia berdasarkan ilmu lah. Kadang-kadang bila kita tahu lebih sedikit, kita boleh buat keputusan yang lebih lagi, kan. Baik, dah masa dah lebih dah. Jadi kita maaf tak sempat ambil ayat 248. Jadi kita sambung di minggu hadapan. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa pada minggu hadapan.